sendi yang tak nampak tapi rasa dia sakitnya teruk. Gout ni berlaku bila kristal asid urik terkumpul dalam sendi. Bila kristal ni terkumpul, sendi jadi bengkak, panas dan sakit. Memang tak boleh nak bergerak langsung. Tapi ada cara untuk bantu tubuh kita cairkan kristal asid urik tu dengan cara semula jadi. Tapak baru dengan herba semula jadi bantu mencairkan kristal tu dan kurangkan bengkak pada sendi. Ia juga bantu melegakan sakit sendi yang disebabkan oleh gout. Sifat anti radang dalam herba membantu tubuh kita pulih dengan lebih cepat. Tapak baru bukan ubat untuk sembuhkan gout, tapi ia bantu pulihkan tubuh kita supaya kita boleh bergerak dengan lebih selesa. Jangan tunggu sampai gout semakin teruk. Amalkan tapak baru dan rasai perubahan. Cuba sekarang, bantu sendi korang lebih sihat. Ambil langkah pertama untuk bebas dari kesakitan gout. Cuba tapak baru hari ini. Dan sekarang ni kita tengah jalankan harga promosi yang sangat-sangat jimat. Nak dapatkan macam mana, tekan saja di link yang saya sediakan di bawah. Dapatkan harga promo daripada HQ.